Okay guys, hari ni saya nak terangkan sedikit dekat korang cara-cara penjagaan motosikal. Okay guys, apa yang paling penting dalam penjagaan sesebuah motosikal? Korang kena tukar minyak enjin dia secara berkala, iaitu setiap 1000 tu 3000 km ikut jenis minyak dan penggunaan dia. Gunakan minyak enjin yang sesuai untuk motor korang, sebab minyak enjin yang kotor ni dia boleh menyebabkan enjin korang cepat haus ataupun dia cepat rosak. Yang kedua, yang ini pun penting juga periksa tekanan dan keadaan tayar korang. Sebab apa? Kalau tayar korang kurang angin, dia boleh menyebabkan cepat botak ataupun risiko kepada kemalangan. So kalau korang dah rasa tayar korang dah botak ke ataupun ada gelembung ke apa, pastikan korang tukar dengan segera. Seterusnya, yang ini pun penting juga tau. Korang kena jaga rantai dan sproket korang. Bersihkan dan lumaskan rantai korang setiap 500 to 700 km. Pastikan korang punya ketegangan rantai betul dan tidak terlalu kendor ataupun dia terlalu ketat. Tukar rantai dan sproket korang bila dia haus ataupun dia dah start longgar. Seterusnya, korang juga kena pastikan korang sentiasa periksa lampu korang, horn korang dan juga sistem elektrik korang berfungsi dengan sempurna. Okay guys, itu sedikit perkongsian saya tentang tips-tips penjagaan motosikal kita. So kalau korang berminat dengan motor-motor yang ada dekat sini, korang boleh walk in saja ataupun tekan dekat beg biru dekat bawah tu. So kalau korang cari CF Motor, ingat Hongfat Motor.